Selamat datang ke portal Kulim Smart Care. Saya Sophie akan menerangkan kepada anda langkah-langkah untuk mendaftar aduan di dalam portal ini. Portal ini boleh diakses melalui alamat URL ksc.mpkk.gov.my. Halaman utama portal KSC akan dipaparkan seperti ini. Anda perlu mendaftar akaun terlebih dahulu sebelum membuat aduan. Untuk mendaftar aduan, sila klik pada butang daftar akaun ini. Halaman borang pendaftaran akaun akan dipaparkan dan anda hanya perlu masukkan nama penuh, nombor telefon dan kod PIN 6 digit sahaja untuk pendaftaran. Anda akan menerima satu SMS yang mengajungi kod pengesahan nombor telefon anda. Masukkan kod pengesahan tersebut di ruangan yang disediakan pada halaman pengesahan nombor telefon. Jika pengesahan berjaya, anda akan log masuk dan halaman profil anda akan dipaparkan. Anda boleh mengemaskini maklumat profil anda dengan menekan butang kemaskini profil ini. Dan untuk mengemaskini gambar profil anda, klik pada butang ini. Proses pendaftaran akaun anda telah selesai. Sekarang saya akan tunjukkan langkah-langkah untuk menghantar aduan melalui portal KSC ini. Untuk akses ke halaman borang aduan, klik pada butang hantar aduan ini. Borang pendaftaran aduan akan dipaparkan seperti ini. Pada borang aduan ini, pilih jenis aduan, kategori aduan dan jenis kategori aduan anda. Seterusnya, sila masukkan tajuk aduan anda dan perinciannya pada ruangan yang disediakan. Untuk lokasi yang diadukan, terdapat 3 kaedah yang anda boleh pilih. Pertama, jika anda mengetahui alamat penuh lokasi yang hendak diadukan, sila pilih masukkan alamat penuh. Kedua, jika anda tidak mengetahui alamat penuh tetapi anda tahu lokasinya melalui peta, sila pilih tanda pada peta. Dan yang ketiga, jika anda berada di lokasi yang anda adukan, anda boleh pilih kesan lokasi semasa saya. Dan jika anda memilih masukkan alamat penuh, maklumat berikut diperlukan seperti nama taman atau kawasan, nama jalan dan nombor unit atau premis. Sila masukkan maklumat tersebut. Jika anda memilih tanda pada peta, anda boleh membuat carian lokasi pada ruangan carian ini. Setelah itu, anda perlu membuat tandaan pada peta di lokasi yang anda rasakan tepat. Jika kesan lokasi semasa saya dipilih, tandaan pada peta adalah berdasarkan lokasi semasa yang anda berada sekarang. Tanda pada peta tidak boleh diubah. Seterusnya, jika lokasi telah ditetapkan, anda hendaklah memuat naik gambar berkaitan aduan anda. Minimum 1 gambar diwajibkan dan anda boleh menambah gambar untuk dimuat naik dengan klik pada butang ini. Kemudian, sila tandakan ruangan perakuan ini sebagai pengesahan anda. Dan akhir sekali, klik pada butang hantar aduan ini untuk menghantar aduan anda. Maklumat aduan yang anda masukkan akan dipaparkan seperti ini sebagai pengesahan. Jika semua maklumat adalah tepat, sila tekan butang sahkan dan hantar aduan. Setelah aduan berjaya dihantar, halaman perincian aduan anda akan dipaparkan seperti ini. Dalam masa yang sama, anda akan menerima notifikasi melalui WhatsApp dan email sebagai pengesahan bahawa aduan anda telah dihantar. Anda akan menerima notifikasi sama ada melalui WhatsApp ataupun email berkenaan status terkini aduan anda dari masa ke semasa
bergantung pada tempoh penyelesaian aduan anda. Selain itu, anda juga boleh berhubung dengan saya melalui chat, sama ada untuk membuat aduan atau pertanyaan berkaitan status aduan anda. Saya sedia membantu anda pada bila-bila masa. Sekian dahulu daripada saya untuk tutorial berkenaan pendaftaran aduan di portal Kulim Smart Care. Saya Sophie akan sentiasa membantu anda pada bila-bila masa. Sehingga kita bertemu lagi, terima kasih. Kulim bersih, indah, maju dan selamat.